Kenapa aku? Bukankah kita semua berempat? Kenapa dah tuduh-tuduh pula? Mungkin kau dan kau? Aku takkan curi. Sebelum ni, tak pernah ada kecurian. Cukuplah tu. Kita semua kawan untuk mengatur strategi menentang ancaman. Tekno, ejen yang pakar dalam teknologi. Mereka mencipta peralatan canggih dan mengendalikan senjata yang rumit. Invizo, ejen yang tangkas dan licin. Pakar dalam menggunakan helah dan penyamaran. Dan Combat, macam Uncle, ejen yang kuat belaka dan handal melawan. Kita orang juga yang paling handsome antara semua. Tak perlulah nak tuduh-tuduh. Kera pernah cakap, sama saja. Bulat. Mesti gosok semua. Jangan malas. dia akan jadi kawan yang baik, jujur, setia, simpan rahsia. Jadi tak semestinya kera yang mencuri. Kan kura-kura? Kamu memang baik hati. Tak tuduh aku. Apa-apa pun, mari kita jumpa sang kancil yang bijak untuk mencari pencuri sebenar. Oh, kenapa? Tak percaya? Yalah. Kancil, antara tanduk dengan gading, mana lagi hebat? Hei, mestilah gading. Kan kancil kan? Besar, panjang, berkilat pula tu. Kau berdua ambil tak? Ya, ada apa masalah? Pencuri! Pencuri? Iya, macam ni kancil. Asal kita orang bangun tadi, kita orang pergilah tengok buah-buahan tempatan yang kita orang kumpul. Rupanya semua dah hilang. Gaib. Anak tikus tuduh aku curi. Mana boleh aku curi? Aku kan baik. Sekolah agama. Bukan macam diorang. Sekolah biasa. Sama sekolah dulu aku dapat nombor 1. Aku pengawas. Diorang apa dia? Lagi mau tuduh aku. Masing-masing tak nak mengaku. Kalau aku tahu pencurinya, siaplah. Aku dah kepala dia. Yang pasti bukan aku. Dan kancil yang bijak akan selesaikan masalah ini. Dah habis cakap. Oh. Hoyo. Oh. Oh, macam tu. Baiklah, kau berempat bawa pulang ranting kayu yang sama panjang ni dulu. Esok, bawa balik kepada aku. Siapa yang ranting kayunya jadi panjang, dialah pencurinya. Baiklah, kancil. Macam mana ni? Kalau ranting ni jadi panjang, habislah aku. Tapi, boleh ke ranting ni jadi panjang? Kau nak buat apa ni? Diamlah. Jangan. Tak boleh jadi. Nampaknya keralah pencurinya. Kerana ranting kayunya yang paling pendek. Kenapa pula? Semalam kau kata ranting yang paling panjang, dialah pencurinya. Tengok tu, ranting mereka bertiga panjang. Mereka lah pencuri. Sebenarnya, itu helah aku je. Kau patahkan ranting kayu tu jadi pendek sebab nak elak dari jadi panjang. Jadi, kaulah pencurinya. Menyesal kami percayakan kau. Kawan jenis apa kau ni? Patutlah dia tak kawan. Itu
Padan muka. Ya, aku mengaku. Aku yang makan semua makanan tu. Kenapa kau beritahu? Aku dengar tu. Apa nak jadi dengan kau ni kena? Oh, masa nak kawan dengan kami, pandai kau berkata-kata manis. Tapi satu pun tak ditunaikan. Kau memang tak boleh dipercayai. Tak boleh percaya langsung. Ingat semua, kita kena berhati-hati apabila memilih sahabat. Jangan mudah percaya pada kata-kata manis. Walau apa pun alasannya, jangan bersahabat dengan kera. Kesian kera. Tak payah kesian. Kera tidak ikhlas berkawan. Ia hanya ingin mengetahui rahsia kura-kura, arnab dan tikus. Tapi, apa kena mengena kita orang dengan Lembu korban. tanam tebu di pinggir bibir? Apa Yelah, kau orang berkata-kata manis dengan Aki. Nak buat tu, nak buat ni. Tapi akhirnya tak ditunaikan. Macam, mana dia orang ni? Cepat abang, Nak ke mana tu? cepatlah Aki. Kata banyak kerja. Oh, ya. Ara nak kena buat apa? Macam ni lah bagus. Sama-sama tolong Aki buat kerja. Tolong menolongkan Amalan yang mulia. Esok tolong Aki lagi ya. Selamat malam, Aki. Selamat malam.